Kita dah lama kita tak gelak ketawa sama-sama dengan keluarga malam-malam kan. Saya rasa ini adalah saat yang sangat sesuai sebab genre dia unik, pelakon-pelakon senior yang sangat legend, and then jalan cerita dia yang sangat bagus. Tak pernah lagi, jarang sangat-sangatlah kita nak tengok cerita macam ni dekat Malaysia. Itulah para pelakonnya cukup hebat kan. Macam ni ada Is ni. Is watak yang dipegang oleh Is dalam telefilm ni. Betul, ini saya pegang watak Dani. Okey. Dani ni dia memang anak buah kepada Mak Bib, anak saudara Mak Bib. Okey, Mak Bib yang dipegang Mak oleh Bib siapa? yang dipegang oleh Mami Didi Alias. Okey, tu. Ya. Jadi Mami Didi Alias ni dia nak laburkan duit bersama dengan kawan baik dia dekat Kampung Gelam tu untuk buka hotel. Jadi si Dani ni dia memang suka benda-benda fiction. Dia memang suka alien-alien ni. Jadi dia memang nak siasat betul ke dekat kampung tu sebenarnya ada alien ataupun tak. Jadi keadaan jadi lagi tegang bila ada kabar angin mengatakan bahawa Dani tu sendiri sebenarnya yang tak kasih makcik dia buka hotel kat situ. Sebab itulah dia wujudkan semua benda alien ni. Tapi sebenarnya sekarang ni ada alien ke tak? Sebab itulah tajuknya konspirasi. So ni penuh dengan konspirasi ni. Okey, kita tengok Kampung Gelam aka Kampung Alien. Wow, cukup menarik. Jadi maksudnya dekat sini kampung tu tular disebabkan oleh ada penampakan alien, makhluk asing ni. Okey, jadi bagaimana kerjasama dengan pelakon-pelakon yang lain terutamanya Didi Alias? Kalau kita nak gambarkan Didi Alias ni, kalau dia datang